kau akan rasa seronok tengok, mungkin kau akan rasa seriau, mungkin kau akan rasa suspend. Filem daripada Jepun, filem action thriller yang bertajuk Bullet Train Explosion. Sebuah filem daripada Jepun yang mengisahkan tentang perjalanan bullet train, kereta api yang laju kat Jepun ni, daripada Shin Aomori ke Tokyo. Shin Aomori ni jauh lah, daripada atas Jepun tu ke tengah kawasan Jepun, beratus-ratus kilometer. Tapi perjalanan train ni diugut dengan satu ancaman yang mengatakan dalam train ni ada bom. Bom ni akan meletup kalau train tu pergi rendah ataupun slow below 100 km sejam. Kalau kau minat filem speed yang dulu ada keluar tahun 1990-an lah, 94, 95 macam tu, kau akan rasa seronok tengok, mungkin kau akan rasa seriau, mungkin kau akan rasa suspend. Semuanya kau akan rasa bila kau tengok filem ni. Dan aku suka macam mana kebanyakan scene dalam filem ni lebih realistik, nampak realistik, tak nampak too dramatik macam filem-filem Hollywood. Aku suka set untuk filem ni, macam aku cakap tadi, macam mana diorang buat, nampak macam betul lah, macam real. Tapi overall, filem Bullet Train Explosion ni sebuah filem action thriller yang akan buatkan korang melekat dekat depan TV lah, senang cerita. Aku rasa filem-filem dengan genre macam ni memang senang trigger orang, tarik penonton untuk melekat tengok filem-filem konsep macam ni lah. Untuk rating filem Bullet Train Explosion ni, macam biasa, korang boleh pergi dekat website aku www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang boleh review dan rating movie yang korang dah tonton, termasuk juga dengan movie ni. So apa pendapat korang tentang filem Bullet Train Explosion ni? Cuba komen kat bawah. Ya mat.